Menjaga kemurnian akidah dan kesucian syariat Islam ialah satu perjuangan bagi tiap umat Islam. Kalau kita tak jaga akidah dan syariat Islam, siapa lagi yang akan jaga? Bukan sekadar tugas ulama' je, tapi satu perjuangan bagi setiap umat Islam. Nabi SAW sendiri ingatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Ahmad, maksudnya, sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangan. Kalau tak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dan kalau tak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maknanya, seorang Muslim tak boleh bersikap tak peduli bila tauhid mula dicampur adukkan, bila Allah diduakan dengan sesuatu yang lain, atau bila ajaran yang tak ada asas dalam agama disebarkan sampai bawa kepada kesesatan. Tapi perjuangan ni mesti dibuat dengan ilmu, hikmah dan cara yang betul. Kalau generasi kita sendiri tak peduli tentang perkara ni, jangan terkejut kalau satu hari nanti yang betul dianggap salah, yang salah pula dianggap agama. Jadikan menjaga akidah dan syariat sebagai satu agenda perjuangan kita. Bukan untuk bermusuh dengan manusia, tapi untuk mempertahankan kebenaran agama yang kita cintai. Dapatkan e-book Sud Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos sehingga 16 September 2026 sempena jualan Merdeka.